A-L-O-N-G. A-L-O-N-G. Yo, Assalamualaikum semua, ada sedang menyaksikan Haikal Channel 2. So hari ni abaikan nak buat sembang santai kali ni, episod yang keberapa kali ni? Hari ni adalah episod yang keempat kali ni. Hari ni banyak topik yang kita nak sembang santai kali ni, episod 4. So yang mana yang belum subscribe Haikal Channel 2, jangan lupa like and subscribe Haikal Channel 2 guys. Pelat-pelat saya ni kan. Okay, sebelum kita nak mulakan sembang santai untuk episod 4 kali ni, dan tajuk kita kali ni sangat jauh beza kali ni. Ya, kita masih tahu yang kita dah, siapa yang dah tengok cerita Boboiboy Baraju dekat Netflix ataupun dekat platform YouTube, korang memang mantap. Episod pertama kan, dapat sambutan yang tinggi kan. Saya pun belum review lagi episod tu. So, ya, nantikanlah review nanti. So, hari ni abaikan nak buat video berkaitan tentang sembang santai episod yang keempat, iaitu Along. Alright, so kita tahu Monster dah keluarkan, dia bukan siri tapi adalah iklan di bawah kerjasama SNB. Dia mengeluarkan satu iklan khas untuk mengembalikan nostalgia, di mana Along bekerjasama dengan SNB, bekerjasama dengan Monster, iaitu Boboiboy, Ying dan juga Gopal, di mana diceritakan berkaitan tentang penjimatan duit ataupun simpanan duit. So dekat sini ramai yang Indonesia dan juga orang Malaysia tak tahu siapa watak Along sebenarnya. Dan ramai yang terfikir Along ni datang dari mana kan? Datang dari alien mana kan? Along ni datang dari masa mana kan? Dan masa depan mana ni kan? So hari ni abaikan nak ringkaskan demi ringkas supaya korang ingat dalam otak, supaya siapakah di sebalik watak Along sebenarnya dan di mana dicipta Along ni. Alright, so first kali sebelum saya nak teruskan video, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua subscriber Haikal Channel 2 telah mencapai 10k subscriber guys. Thank you so much guys. Thank you so much kepada semua subscriber. Walaupun saya hanya last upload video iaitu reaction video Papa Zola The Movie. Ya, itu last upload saya sebab saya busy dengan kerja saya dekat sana. So hari ni saya cuti 2 hari. Sebab saya ada urusan yang tak dapat ni nak elakkan. Tapi insyaAllah hari ni memang akan upload video lah. So hari ni abaikan nak korang have fun video ni. Kita hanya santai saja. Alright, jom let's go. Kita sembang santai mengenai tentang siapakah watak Along. Let's go. Okay, first kali, siapa sebenarnya Along ni kan guys? Along ni siapa yang lahir pada tahun 1996 ke, lahir pada tahun 2001 ke, 2000 ke, korang dengar ni orang yang lahir 2000 ni akan ingat watak, iaitu watak Along kali ni. Okay, dalam maskot Along ni sebenarnya yang dibawa maskot ni adalah Beto Kushairi. Alah, yang Wahid tu yang berlakon Mat Kilau tu, bukan dia yang menjadi Mat Kilau, tapi Wahid menjadi Mat Kilau. Rakan kepada Mat Kilau, sorry tau. Tapi sebenarnya Along ni adalah dulu pernah keluarkan komik, dan lepas tu dia keluarkan TV, orang kata televisyen kanak-kanak, program kanak-kanak lah. Dia macam maskot, dia macam berkaitan pembelajaran. Along ni adalah dikategori sebagai pembelajaran untuk kanak-kanak. Masa tu dia bukan cerita tau, dia macam pembelajaran kanak-kanak. Alright, kita ada matematik, ada sifar dan juga buat penyimpanan. Dia ada selik dalam tu, ada macam-macam lah. Dan cerita ni sebenarnya dah lama sebenarnya. Kalau korang tengok di YouTube, Along tu sebenarnya cerita tu adalah paling lama yang diguna pakai. Dan kalau korang nak tahu, Along ni adalah yang pernah ditayangkan di TV, RTM. Okay, di bawah RTM, yang dipegang oleh RTM sendiri. So Along ni adalah banyak keluar series episod-episod yang saya tak ingat lah pula. Saya search juga dekat Google siapa di sebalik Along ni kan. Tapi bukan di sebalik Along, tapi bila saya search Along ni start bila, rupanya dia start pada awal tahun 1990 berapa saya tak ingat. Dia keluar first komik, tapi dia bukan komik action ke apa, tak ada. Dia komik berkaitan tentang pembelajaran matematik, macam-macam lah, banyak lagi lah. Tapi komik tu, kalau korang siapa yang ada simpan komik Along dulu, siapa yang lahir tahun 19 berapa tu, yang simpan komik tu memang legend lah. Saya jujur saya cakap, siapa simpan komik Along tu memang legend komik tu. Komik tu adalah salah satu komik paling legend sekali. Right. Sebelum bermula ke fasa kedua, iaitu maskot. So maskot ni
Dia buat 3 karakter. Okay, ramai tahu 3 karakter ni kita ada Along, Angah dengan Acik. Okay, Acik si kucing. Okay, yang mana yang korang tengok dekat Bobo Boy punya tu ada 3 nama tu. So Along ni yang tengah-tengah lah. Right. So ketiga-tiga karakter ni adalah adik-beradik Along. Along punya adik-beradik lah. Right. So adik-beradik. Okay. Di situlah nama diorang ada dalam Monster punya collaboration tu. Right. Untuk mengembalikan ingatan kita. Siapa yang belum tengok video vlog saya kan, vlog Haikal tu, saya ada pernah pergi Dataran Merdeka, dia ada bawa karakter tau Along tu. Korang boleh tengok dekat video saya dekat vlog Haikal, tekan link reaction di bawah ataupun korang buka ke bahagian menu saya tu dekat YouTube tu, ada muka saya tu, korang pergi tengok, lepas tu korang scroll nampak vlog Haikal tu kan, yang hari kemerdekaan tu kan. Korang tekan je video tu dan korang tengok search bahagian mana yang ada nampak Along. Ya, Along tu ada maskot dia. Dan sebenarnya maskot yang masa Dataran Merdeka tu adalah maskot yang lama. Saya tak tahu berapa tahun disimpan maskot tu kan. Tapi maskot yang TV2 pernah keluarkan, saya tak tahu TV2 ke TV1 kan. RTM pegang. Maskot tu lah antara paling lama maskot Along lagi. Dan pernah dikeluarkan masa Dataran Merdeka tahun 2024 tak silap saya. Along keluarkan. Along punya maskot. Dan yes. Kalau kau nak tahu Along dalam maskot tu macam biasa saya sebut. Beto Kushairi. Abang Beto Kushairi lah dalam maskot tu. Dan saya kata maskot ni adalah paling lama. Okay. And then bergenerasi kita tak tahu kehadiran watak Along. Kita tak tahu. Sampailah Monster juga SNB tu bercollaboration mewujudkan kembali nostalgia iaitu Along. Siapa tak tahu kan? Along dengan versi animation. Guna Iris. Saya tak tahu dia rembat Agent Ali ke apa. Tak ada kaitan pun sebenarnya kan. Tapi sebenarnya Along ni adalah 3 karakter ni daripada Monster dia buat berkonsepkan daripada dunia masa depan. Macam mana Boboiboy tak menyimpan, Gopal tak menyimpan duit, Ying tak menyimpan duit. So dia akan cerita step by step punya cerita. Gitu. So dari situ watak Along ni lah adalah ikon untuk Along punya karakter tu. Ada yang dah besar, dah jadi keluarga kan, ibu bapa kan. Dia akan ingat balik, inilah Along masa mak dulu, ayah dulu tengok cerita ni. Kamu belum lahir lagi, kamu tak tahu ni siapa Along ni. Walaupun saya lahir tahun 2000, walaupun saya tidak tahu kehadiran Along, tahun 2000 berapa saya tak ingat, saya ingat karakter Along ni lagi. Jadi itulah sebab tu kepada warga Indonesia, Along ni berasal daripada Malaysia sendiri. Lokal punya. Dia bukan animation tapi Along ni adalah program television kanak-kanak. Dia macam korang belajar kan, korang belajar matematik tak tahu sifar, dia akan ajar satu by satu. Dan satu lagi yang paling best sekali ialah Along ada lagu dia. ALONG Along. So korang boleh dengar lagu ni, dong hayatikan lagu ni. Alright, korang dengar lagu ni. ALONG Along. ALONG Along. ALONG Along. ALONG Along. Bijak, pandai, cerdik, cergas, pintar, rajin, saya bijak sekali. Along. ALONG Along. ALONG Along. ALONG Along. Salam perkenalan. Saya Angah. Saya Acik. Dan saya Drop the beat. ALONG. 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 So korang dah dengar kan, lagu Along ni dikeluarkan tahun dah lama dah. Dan kali ni Along dekat Mustang kali ni dibuat version lain tapi lirik yang sama dengan lagu yang versi asal. Okay, dibuat remix ke apa, apa saya tak ingat lagi. Saya tak ingat. So itulah Along, ikon besar watak Along dalam franchise. So yang ramai tak tahu siapa watak Along ni, yes, Along ni adalah daripada TV serial asal di bawah RTM dulu dan kini ke dia punya Monster lah, collaboration iklan punya produk, iklan SNB bekerjasama dengan Monster hasilkan animasi bersama Boboiboy bersama dengan Along. Settle. Alright. So kalau korang nak tengok dia orang punya perangai macam mana Boboiboy, Gopal dengan Ying yang tak menyimpan duit dan
Along ni mengajar kita macam mana nak menyimpan duit. Macam saya kata, kalau korang nak beli sesuatu barang, contoh kalau korang nak beli sesuatu barang macam contoh ejen Alimata ke, yang macam Airi saya beli tu, and then kalau korang nak beli macam monitor ke macam saya ni, perlu ada penyimpanan duit. Itu sebabnya kegunaan SNB ni untuk masa depan. Alright. So siapa yang belum menyimpan, pergi daftar SNB guys. SNB lupa aja. Saya tak tahu. Mungkin nanti keluar teks nanti ya. Alright. So rasa itu saja video kali ni. Saya rasa video ni sangat panjang. So thank you so much yang menonton video Haikal Channel 2. Thank you so much yang subscribe Haikal Channel 2 10k. So nantikan akan ada satu pengumuman pada bulan 12 nanti. Sebab apa? Saya akan buat surprise korang bulan 12 ni. Sebab kita akan memberitahu siapa yang akan terlibat dalam Haikal Channels Award 2025 yang akan terlibat. Dan akan diundi tak lama lagi guys. Undian dah tak lama lagi nak buka dah. Okay, website pun dah siap. Tinggal nak buka saja. Alright. So stay tune nanti. So itu saja video kali ni. Apa pendapat korang tentang video kali ni? Untuk Sembang Santai episod 4 kali ni berkaitan tentang di sebalik siapa Along sebenarnya. Alright. So itu saja. Jumpa lagi dalam Haikal Channel 2. Peace yo. Assalamualaikum. Goodbye semua.